saya punya gaji pun ya penjawat awam gerik bawahan, kita pun gaji pun tak tinggi kan. Lepas tu dengan hutang, misal hutang bank kan, kita pun dah buat hutang sebab gaji tak tinggi. Try membeli lah ni, dia pun more kepada online kan. So customer pun dia pun banyak dia orang banyak compare barang online dengan yang dekat offline ni kan. So bila dah dalam 10 tahun ni nampak sale tu tak adalah meningkat banyak sangat kan. So dia makin lama makin kurang. Nak jadi cerita, saya diragut beg saya tu, dalam tu ada pasport saya yang ada visa. So gone macam tu saja. Banyak kontrak-kontraktor yang lagi muda-muda apa semua kan, yang baru. Jadi harga pun jadi macam kita macam nak untuk kita backup masa kita ke depan kan. Kontrak ni bukan kita boleh buat sampai bila satu masa tu kita kena berhenti lah. Last kali sekolah ke asrama, sekolah kat asrama, dia orang makan asrama, dan saya kena stroke 6 kali. Lepas tu habis sekolah. Tengok platform eBay ni macam satu benda yang kita masa kita tu lebih untuk tengok anak tu, sambil tu kita boleh buat income sekali. Income tu adalah USD, USD tinggi lah. Jangan duk tunggu saja, try join kelas Dr. Zul. Try cari alternatif ni, cuba alternatif ni untuk kita enhance pendapatan yang nilai lebih baik lah. Saya nak belajar seelok-eloknya, secara mendalam lagi, dan kalau boleh saya nak berjaya macam Dr. Zul lah. Untuk masa hadapan lah, untuk kita cari alternatif untuk kita terus menambah pendapatan. Memang baguslah masuk kelas Cikgu Zul untuk belajar eBay. Kami geng Utara dah belajar eBay. Hampa bila?